لا النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Apa? Ketiga dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. 10 sifat tercela itu. Apa? Ketahuilah sifat-sifat yang tercela adalah banyak, tetapi hamba sebutkan 10 perkara dalam 10 bab. Kerana 10 sifat tercela ini adalah punca kepada semua kejahatan, dan semua kejahatan terjadi terpunca pada 10 sifat. Yang pertama, sangat suka kepada makan. Kedua, banyak bercakap. Guru dah datang pun dia bercakap ni. Lain kali jangan bercakap ni. Saya kalau guru-guru saya datang kan, tok guru minta semua senyap. Itu adab guru dengan murid. Ini tok guru datang, tok ustaz dia datang, dia yang macam pasal gesil. Senyap dia. Dan ketiga, marah. Keempat, dengki, hasad. Dan kelima, kedekut dan sayang pada harta. Itu yang kelima, itu hubbul mal. Itu kasih kepada harta. Hubbul mal yumbitani nifaq kama yang betul ma'al bakal. Kasih kepada harta ni, kasih pada harta, wang, ringgit, semua diletakkan dalam kalbi dia. Lepas tu dalam kalbi itu letakkan mahabbah, rindu, kasih dengan Tuhan. Pada harta diletakkan mukadah, diletakkannya harta. Ada jadilah terhijab hati itu daripada mendapat makrifat akan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu akan terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala apabila tempat itu dikacar dan diganggu. Batu wajib kita menjaga kebersihan kalbi kita. Jangan diganggu, jangan dicerobohi oleh anasir-anasir yang tidak sepatutnya, untuk kita membersihkan kedudukan kita dengan Allah Ta'ala. Disayangkan harta ni punca dia apa? Dia tidak mengenali Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan dia tak berpaling pada harta. Ada apa benda? Ada dengan tak ada serupa saja. Ada dengan tak ada serupa. Bila jadi serupa? Bila ditajalikan nur ma'rifat. Nur ma'rifat bila Tuhan tajalli ke dalam kalbi insan, habis semua padam. Sifat mazmumah itu semua padam, confirm dia padamnya. Sebab keasyikan dengan Allah Ta'ala, kerinduan dengan Tuhan, dia akan bakar semua benda itu. Jadi kalau masih ada lagi, sebenarnya dia belum lagi bersih kedalaman dia. Jadi dia punya bahaya dia apa? Bila kasih kepada harta, banyak tergendala urusan besar kita dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang sampai melampau batas. Apa dia yang melampau batas? Zakat pun dia tak keluar. Itu dah teruk sangat. Dah teruk sangat. Tuhan beri dia nikmat banyak-banyak, tiba zakat pun tak keluar, punya bakhil. Orang tak keluar zakat ni dia panggil apa? Perompak, fakir miskin. Dia dah kaya, tu fakir miskin punya, tu dia rompak, dia nak bagi lagi tu. Itu jahat. Bila kalbi selah rosak dengan apa? Tu ayatullah hubbul mal, kasih kepada harta. Yumbitanin nifaq, menumbuhkan sifat nifaq. Sifat nifaq tu sifat munafik. Orang tu munafik, sifat dia nifaq. Nifaq tu sifat. Bila orang tu bersifat dengan nifaq, dia panggil munafik. Jadi maknanya bila dah munafik tu bahayalah, teruk sangat.
Jadi punca dia apa? Sayangkan harta. Sebab tu dalam keadaan sufi, dia tiap-tiap hari dia suruh kita keluarkan hubud dunia. Dengan apa? Beri. Ya, tak kira lah nak beri 10 sen ke 20 sen ke RM1 ke RM2 ke, berilah masjid ke sebuah tempat supaya nak lambang mengeluarkan benda tu ada. Kalau kita tak keluarkan, ibarat macam panas badan tu tak keluar, nama meletup jawab dia. Ya, bila hubbul ma tu kuat, akhirnya rohani kita akan meletup. Ya, kasih kepada Tuhan tu habis musnah, perjalanan ketuhanan akan jadi rosak. Tu. Kemudian suka kepada pengaruh. Ni semua punca tak kenal Tuhan ni. Dia tak kenal Tuhan, dia mengaban. Ya, ibarat macam lembu putus tadi kan. Habis dia mengayau satu kampung di bahannya orang punya tanaman macam-macam. Sebab apa? Dah terputus, dia tak ikat, dia tak kawan. Suka pada pengaruh. Kita tanya apa dia pengaruh? Ya. Satu dunia puji kita, angkat kita. Kalau Tuhan tak terima, tempat dekat mana? Neraka Jahannam kan. Ya. Kalau Tuhan terima dia satu dunia, tak terima kita, Allah Ta'ala terima jannah, syurga tempat dia. Dah tu je. Hidup kita bukan kena orang. Orang yang mencari pengaruh orang, ni orang paling bodoh dalam dunia. Bukan kita diutus untuk cari pengaruh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepada Ta'ala, bukan untuk cari pengaruh. Ya. Orang yang cari pengaruh ni orang yang tersesat jauh dalam kehidupan dia. Ya. Tu. Sebab apa tu dapat kita? Sebab dia tak dapat kelazatan dengan Allah. Dapat kelazatan dengan Tuhan, dia tak ada heran dengan makhluk. Malu nak puji dia ke, malu nak caci dia ke, malu nak menghadap ke dia ke, tak menghadap, dia tak ada rasa apa pun. Sebab yang diharap, yang diseronok ialah apa? Dapat menghadap ke hadirat Allah Ta'ala, dapat pujian Allah, dapat sanjungan Allah, dapat rida Allah. Dan paling ditakut, dia dapat murka Tuhan. Tu orang yang benar siddiq habis tu. Kemudian cinta kepada dunia. Cinta ni mahalluhu al-qalb, tempat dia apa? Hati. Tu. Tempat dia ialah hati. Maka dalam hati jangan bubur cinta dunia. Hubbud dunia ni dia membawa kepada kerosakan agama. Ya, sebab orang bila cinta dunia, dia akan gadaikan agama dia. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya, dia jual agama dia kena nakkan harga dunia. Sedangkan dunia tu benda sedikit. Ya. Dunia ni besar ke sedikit tuan-tuan? Siapa nampak dunia ni besar, orang dia tu orang gila orang dia. Orang gila, orang tak berakal kalau nampak dunia tu besar. Ya. Betul. Kalau nampak dunia tu besar tu gila orang dia. Tak ada nas Quran, tak ada hadis sahih menceritakan dunia tu besar, tak ada. Ya. Tuan dalam kitab Durun Nafis, ada ngaji kitab Durun Nafis. Dan kita dia kata siapa yang kasih kepada dunia tu aqallu minal qalili, ya, aqallu minal qalili, Allah wa ashikuha azallu minaz zalili. Orang yang asyik dengan dunia tu azallu minaz zalili, sehina-hina daripada orang yang paling hina. Ad-dunya aqallu minal qalili, dunia tu sedikit daripada benda yang sedikit. Wa ashikuha azallu minaz zalili, orang yang asyik dengan dunia tu sehina-hina di kalangan orang paling hina. Tengok tu, dunia sedikit dari benda yang sedikit, bukan sedikit daripada benda banyak. Sekarang kita boleh nampak dunia tu sedikit banyak dengan nur yang Tuhan campakkan. Bila Tuhan nur makrifat dia ada dalam kalbi, dia kenal. Bila dia kenal akhirat, maka nampaklah dunia tu kecil. Bila dia kenal Allah, dia nampak alam makhluk tu tak mawujud pada hakiki. Majas ni nampak sandaran ni. Itu perlu kenal. Ya, perlu kenal. Kalau tak kenal, dia terbabas tu. Sebab tu dia letakkan stand kita pertama dalam agama, mengenal Tuhannya. Awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan mengenal akan Tuhannya dengan yakin sungguh, bahawa dia akan terbuka hijab. Bila terbuka hijab, baru dia nampak, macam ni je dunia rupanya. Macam ni je makhluk rupanya. Sebab apa? Dia sudah dibuka kan. Yang masalah tak terbuka, akan kacau. Ya.
Dia tak terbuka. Jadi ingat benda tu besar. Bila nampak benda yang hebat, baru dia perasan, oh yang ni sebenarnya, ya, yang ini hakiki, yang ni majaz, yang ni ori, yang ni apa? Lawan ori apa? Tiruan. Tuan, nikmat dunia, nikmat tiruan. Bukan ada nikmat betul, ya. Habis kita dapat nikmat tu sebab dia tak kenal nikmat akhirat. Dia kalau kenal akhirat, dia baru dia kenal apa tu dunia, ya. Selagi dia tak kenal akhirat, dia tak nampak dunia tu kecil. Dan dia dibuka singkap daripada pendedahan Quran, hadis-hadis Nabi, betapa dahsyatnya nikmat di sana, baru nampak oh kecil sangat dunia ni. Tapi bila dia tak kenal yang sana, baru dia rasa dia punya tubuh besar. Dan dia dapat macam orang jakun di rimba lah, tuan. Dia dapat duit kalau bagi 100 macam tu. Oh, orang asli kalau dapat duit 100, kita bagi 1000, tak tidur malam ni. Tapi kalau jutawan tengok duit 100,000, apa dah dia lagi gigi. Ya, itulah maksudnya. Orang yang dah dibukakan dengan orang yang belum terbuka. Orang yang telah disingkap hijab dengan orang yang tak tersingkap hijab. Orang yang duduk di alam luas dengan orang duduk macam katak bawah tempurung. Wali-wali dia nampak orang-orang yang gila dunia macam katak bawah tempurung, kan, ya. Dia kejar benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Kita nampak dunia besar tak? Nampak tak besar tak? Kecil kan? Ya ke? Kalau letak sekilo emas, sekilo batu, sama tak? Sama tak? Kalau tak sama, maknanya fikiran kita duniawiyah. Kalau kita pandang sama je ada apa? Itu fikiran kita fikiran ahlillah. Sebab tu Rabi'atul Adawi kata, tak sempurna iman kamu sehingga kau tengok emas dengan batu tu berbeza. Kalau kau tengok emas batu sama, baru iman kamu sempurna. Sebab apa? Sebab yang tertarik dengan emas itulah nafsu. Bila nafsu masih mengawal kau, di mana jalan makrifat nak terbuka? Tak terbuka, kan? Sebaliknya kalau jalan makrifat itu terbuka, dia dah kenal sebenar kehebatan Allah, kehebatan janji Allah, Masya Allah, dia asyik, dia tengok emas dengan batu serupa. Itu betul, ya. Allah. Di punca dia pun, tuan, makrifat dengan terbuka dengan Tuhan tu, ya. Terbuka dengan tak terbuka, makrifat dengan tak makrifat. Kalau makrifat dia lain cara dia. Kalau dia tidak makrifah dengan Tuhan sebenar-benar makrifat, belum ditajallikan, lain keadaan dia, ya. Situlah duduk tuan. Melihat tidak akan sama, ya, bila keadaan seorang itu berbeza, kan? Orang yang penglihatan dia terang, dia kenal mana itu kaca, mana itu permata. Kalau yang mata kelabul macam dia pegang goli, kan dia kata permata. Kan mata dia tak nampak gelap. Tu. Jadi mengukur tidak akan tepat bila dia tidak penglihatan tak terang. Orang buta, 4 orang, kita bawa dia pergi pegang gajah, kan? Kita tanya gajah ni panjang, buat dia pegang kaki. Yang seorang pegang telinga, tak adalah, gajah ni lebar tu, dia lembik lebar, gua dia pegang telinga gajah. Bila si buta membuat pentakrifan, tu lah jadi dia. Yang ni tak segini, yang ni tak segini. Dia buta tak nampak. Tapi kalau orang yang kenal, dia tengok gajah, dia kenal lah. Begitu orang arif, dia kenal apa itu dunia, apa itu akhirat, apa itu makhluk, apa itu Allah. Siapa Tuhan, siapa makhluk, dia kenal. Baru dia tahu. Kalau tak kenal, dia mengagau je. Lepas tu dia rasanya makhluk ni macam Tuhan pula. Oh, dia ni hebat, dia ni handal, dia ni besar. Oh, habislah kan. Kalau tak ada dia, habis kita. Tak lagi babal kan. Faham tak? Habis tu. Kemudian sombong ni semua hijab ni. Ini yang kita baca ni kan, sangat suka makan, suka bercakap, marah, dengki, kedekut, bakhil, suka pada pengaruh cinta dunia, sombong, takabur, ujub, riak. Ini semua dipanggil apa? Racun yang sangat bahaya bagi rohani. Ini kalau kena je kan, rohani kita habis. Ya, rosak punah jahanam. Dan bila dah rosak, macam mana kita nak pakai mengukur, kan? Ya.
Kalau mesin komputer tu dah rosak, tak boleh pakai dah. Dia tekan jawab lain, keluar lain. Memang tak kena jawab sebab dah rosak. Maka perosak dia ni. Ya, bila hati kita berjaya disingkirkan dari segala penyakit-penyakit ini, dengan kita jumpa doktor pakar dia apa? Arifina billah, para arif yang mewarisi ilmu rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia akan sihat rohani dia. Ya, rohani dia sihat. Dia tak suka banyak makan. Sebab apa? Makan bukan matlamat hidup dia. Dia makan, tapi makan dia kena mendirikan ibadat. Yang tadi makan kenapa? Makan nak berlazat. Dia sesah betul-betul. Ya. Dia jadi macam Cina yang bukan Islam tu. Dua kelija mau apa? Dia jawab apa? Mau makanlah. Ini macam tahu dia cari makan tu. Dia sebut makan pun ada tasdid tu, makan. Makhraj dia betul-betul. Dia sebut makan pun melekat. Ini macam tahu dia cari makan. Kepala otak kau nak makan sama dalam kandang. Kalau hidup nak makan, boleh tidur dalam kandang babi. Sama-sama, rupa macam babi. Ya, banyak bercakap. Ya, kita bercakap nak buat banyak apa? Kalau bercakap itu mutiara, tak apa. Dan Nabi dah warning, iza kasral kalam kasral khata, wa iza kasral khata kasral zunub, wa iza kasral zunub an-nar aula bi. Bila banyak bercakap, banyak silap. Bila banyak silap, banyak dosa. Bila banyak dosa, yang tunggu neraka. Ya, jadi maknanya kita kena kawal. Semua racun bukan tak boleh bercakap. Marah kena letak tempat dia. Dengki hasad semua kena buang. Ini benar kalau kena kalbi kita wasak ni. Kalbi dia jam aja, dia tak boleh nak berjalan. Ya, kita nak menuju kepada makrifat, pengenalan sebenar-benar dengan Allah Ta'ala. Ya, sehingga dibukakan, ditajalikan pengenalan siapa dia Allah Ta'ala, siapa kita. Sehingga kita akan merasakan kehebatan dia yang maha dahsyat. Berjalan duduk kita terasa betul. Dan ini berjalan duduk kita rasa benda lain. Ya, bukan connect hati dengan dia, tuan salah. Wayar connect akan putus. Kalau ni penyakit ni semua karat ni. Sifat-sifat ni semua karat yang memutuskan kabel dalam plug gitu tu. Ya, bila putus tap aja kita tekanlah switch, tak nyala dan puasa tak nyala, buka apa dah putus. Kena dia connect tu bau, tap ni pun nyala habis. Itulah mana sifat bila bersih. Ya, kita tekan dia, iza zukirallah wajilat qulubuhum. Sebut nama Ta'ala, gemetar kalbi dia. Ya, bersebut cerita dengan Ta'ala, masya-Allah, seronok betul. Ya. Itu di antara orang yang hidup hati. Sebab tu tackle hati ni penting. Kita nak tawan hati, kan? Kau kena pandai-pandai ambil hati. Orang tak kata kau pandai kena ambil kaki dia. Kena cakap macam tu. Kau kena pandai-pandai ambil tangan dia. Kau ambil tangan dia, lempang pun kau tu. Ambil hati. Hati bila dah dapat tap aja, cantik. Sebab hati bila kita tangkap, bawa dia menghadap Tuhan, oh cantiklah, hebat. Tapi kalau hati kita tak letak dia menghadap bangkai dunia, tak ada apa pun. Dunia ada tak pun tuan ni. Ada dunia tak apa. Nak kaya pun tak apa, tapi jangan bawa masuk dalam. Bawa masuk dalam habislah. Dalam urusan besar ni, urusan kita dengan Allah, nak tajalli, nak futuhat, makrifat, semua dalam. Ya, dunia kita tak luar je. Ya, banyak wali-wali besar yang kaya-kaya ada. Tapi wali tak ada tuan. Ya, sebab apa? Sebab dia bersih dalam. Dalam dia tak bagi dengan makhluk. Ya, tu. Ada tak apa. Kamu hendaklah bersungguh-sungguh membersihkan hati kamu daripada semua sifat tercela. Tujuan dia apa? Supaya mendapat kemenangan di dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Kalau kita ngaji bahasa Arab, aflaha dipanggil fi'il apa tu? Dia ngaji bahasa Arab? Tak ada. Aflaha tu fi'il madi. Ya, aflaha yuflihu iflah. Aflaha fi'il madi, mana buatan telah lalu. Bila masuk lapas qad aflaha, dia beri apa? Li ibadati ta'kid. Mana memberi kuat kata, mana confirm. Kalau bahasa kita. Confirm dapat kejayaan dunia akhirat. Siapa dia? Man, mereka zakkaha, yang menyuci ia akan dia akan qalb. Barang siapa menyucikan akan hati, confirm dia akan bersih. Sungguhnya berjayalah orang-orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih. Itu dia minta jemaah ni lah. Ya. Jadi maknanya sungguhnya dapat kejayaan man zakkaha, mereka yang melakukan tazkiyatun nafs. Mana penyucian, pembersihan hati.
Tu. Sebaliknya waqad khaba man dassa. Kecelakaan besarlah orang yang mengotorkan kalbi dia. Peringkat awal kalbi kita kena dibersihkan dari apa? Minat tasyrik, daripada penyengutuan. Ya, jangan ada syirik dalam kalbi. Ya, buang tu semua tu. Kemudian bersihkan lagi supaya qasad hala tuju dia bulat kerana Tuhan, dan bersihkan lagi dalam tiap-tiap pandangan dia tadi bersih. Betul-betul dia terasa kebesaran, keagungan dan kehaibatan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tak terasa kebesaran Tuhan, hati itu amat-amat bahaya, dan dia mudah masuk racun-racun lain lagi. Kemudian daripada Sayyidina Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah sebahagian dari iman. Riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan At-Tirmizi. Mana hadis ini memberi kepahaman bahawasanya kesempurnaan iman dicapai dengan membersihkan hati daripada apa saja yang dibenci oleh Allah. Mana kita benda yang kita nak bersihkan, benda tu adalah benda yang kotor. Orang tak bersihkan benda dah bersih. Jadi nak membersihkan daripada sifat-sifat kotor yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dan kemudian menghiasi dengan apa saja yang disukainya. Itu dia. Ini dalam konteks sufi dipanggil takhliyah dan tahliyah. Takhliyah mana pengosongan, kemudian tahliyah mana perhiasan, menghiasi. Kita bangun pagi, bukan pagi, bangun sebelum subuh. Boleh bangun pagi tak sembahyang subuh lah. Ya, kita bangun tu kan, bangun-bangun tidur je, ambil minyak wangi, kita sembelih macam tu. Lagi bertambah lain bau. Dia kena mandi dulu. Dah mandi dah bersih, baru berhias. Itu maknanya. Ya, kita mandikan kalbi kita dengan taubat, sental dengan berus, dengan istighfar, taubat betul-betul bersih. Barulah kita hias dengan amal-amal salih. Baru dia cantik. Ya, ibarat bekas tadi makanan, minuman, kita bersihkan dulu, baru kita tuang ya benda yang sepatut. Bekas cawan, gelas dengan air yang berbagai macam boleh ada. Pinggan, mangkuk, bagai lauk, nasi kita boleh tuang. Syarat dia bersih, barulah kena. Kalau dia tak bersih, kita tuang, membazir, merosakkan lagi. Kan dalam gelas tu ada cicak mati, kita tuang air kopi radik jam. Kita tuang kopi apa, macam-macam kopi lah kan. Kopi duda ada, kopi janda ada. Jangan kopi dituang dalam tu. Boleh minum ke? Siapa nak minum? Mau baling ke gelas kan? Kau gila apa? Ada bangkai cacak dalam ni kau tuang air. Begitulah kalbi kita. Kita nak tuang amal saleh, bersihkan dulu. Bersihkan daripada segala penyakit. Pertama, syirik. Yang kedua, segala penyakit dalaman tadi tu, semua buang. Aku nak bawa kita tembak betul-betul dengan zikrullah. Oh, memang cantik ni. Dia pergi shoot berkilat, hati dia akan cantik. Dalil hati cantik, dia akan rasa sedap, rapat dengan Allah Ta'ala, mesra dengan Tuhannya, rindu dengan Tuhan. Tu hati dah cantik tu. Ya, tu. Di bawah ni datang ke hadis, ya ma'syaral asy'ariyin liyuballigha syahid minkum al-ghaib inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khulwatud dunya murratul akhirah wa murratud dunya khulwatul akhirah. Wahai sekalian orang Al-Asy'ari, ini keturunan Imam Abu Hasan Asy'ari, ya, tu datuk dia dulu, Abu Musa Asy'ari. Jadi dia bercakap dengan kabilah dia, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kemanisan dunia adalah kepahitan akhirat. Siapa ambil kemanisan dunia, jawab dia pahit di kat sana besok. Kan? Seronok kat dunia, orang semayang dia tak semayang, orang puasa dia tak puasa, akhirat macam parah tak? Parah lah tuan-tuan.
Orang semayang, dia tak nak semayang, dia nak sedap kat sini. Man taraka salamu ta'amilan faqad abqahu Allah fil nari samanina hukma wa fi kulli hukbatin samanina sana. Barang siapa tinggalkan semayang satu waktu je kan. Satu waktu je. Ya, tak taubat, maka dihukuman dalam neraka besok 80 hukbah. Apa hukbah? Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Tak ada kali kita kan. Itu pun satu waktu. Orang kau nak sedap sikit sini, tak padan dengan sana. Ya, siapa nakkan sedap di dunia, maka pahitlah dia di akhirat. Sedap nafsu atas dunia. Kan? Orang semayang dia tak semayang, orang belajar dia tak belajar, orang pergi masjid tak pergi masjid, orang pergi masjid dia pergi dangdut. Kan? Orang pergi apa? Pergi kiam dia dandangkul. Dia berjoget jantan sini macam beruk pun. Itu dia. Jadi maknanya apa? Sungguhnya aku mendengar sekarang kemanisan dunia pahit akhirat, dan kepahitan dunia manis akhirat. Nak bangun malam tahajud pahit tak? Pahit. Orang tidur kita bangun. Orang makan sedap, roti tampal, roti sampai goyang macam-macam. Kita puasa contohnya kan. Dan seterusnya itulah. Khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahwat. Dilingkung jalan ke syurga dengan kesusahan. Dilingkung jalan ke neraka dengan keserokan nafsu. Senang buat dia apa kita nak, tunggu terkejut tadi tu. Itu maksudnya. Jadi Rasulullah buat keputusan bila macam ni keadaan apa? Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Kau kena pilih lebihkan yang kekal daripada yang bina. Itu maksudnya. Habis tu. Itu di antara pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di hadis ini memberi kepahaman bahawa kesempurnaan iman dicapai dengan membersihkan hati. Bermakna kalau hati kita tak bersih, kita tak akan dapat mengecapi kemanisan kenikmatan iman. Sebagaimana seorang bila jasadnya tidak sihat, berilah makan apa semua, dia kata tawau. Betul tak? Sebagainya, tawau lah lauk kau ni. Aku bubur garam segenggam tau. Dia kata tawau kau ni biol. Rupa cek doktor demam panas. Bermakna orang yang demam, yang sakit, dia tidak boleh idrak. Dia nak tangkap adalah hakiki, benda tu dia tak tangkap. Sebab dia rosak, deria rosak. Benda sedap dia nak rasa sedap macam mana? Ya, dia tak boleh kata, kita kata apa sedap dia tak rasa tawau. Padahal orang makan jilat jari, kami sedap makan tu. Begitulah rohani, qutul arwah, ibadatul lazat, kontak antara hamba dengan Tuhan, bukan main-main kan. Tiba-tiba tak rasa sedap. Sebab apa? Dalam sakit apa tu, dalam kalbi tak boleh menangkap. Sebab apa? Dah banyak karat maksiat, mungkar, lalai, macam-macam. Dah tutup benda tu. Jadi bila kita bersihkan balik, kilatkan balik, insya-Allah. Ya, bila dia terang cantik pump dia menangkap tu, tu dia rasa lazat betul. Macam seorang ulama zahir, ahli fiqh berjumpa dengan ulama sufi. Dia cerita gini macam ulama sufi kata macam ni, gini. Senang macam ni lah, kau ikut aku tu. Kau serai hidung kat aku. Kau masukkan suluk, pum, dia bertaubat sekali semua jalan-jalan terbuka hijab. Allah, kalau aku tahu lama dah aku masuk. Sebab dia tak tahu. Ya. Kalau aku tahu lama dah aku jumpa doktor ni, dia kata, ya puas aku berubat tak baik-baik kan, tak kena doktor kan. Dia nak jahit baju, dia jumpa kedai apa, tukang motor, mana boleh. Dia jumpa pemain motor, dia pemain motor anak angkat skru, nampak ni. Nak jahit baju, pergilah tukang jahit kan. Nak baiki kereta, pergilah pemain kereta, jangan pergi pemain basikal. Maknanya nak cari jalan rohani ni, pergi jumpalah orang dia arif billah. Para arif billah yang menjalani jalan dia betul, dia faham dah jalan tu. Itu maksudnya. Jadi sekarang kitab ni seluruhnya membincangkan satu benda yang paling besar, ialah qalbi. Ilmu kita ni panggil ilmu roh, ilmu qalbi. Tempat tilik Tuhan tuan-tuan. Dan dia tempat dapat merasakan lazat ke tidak semua. Kita nak adjust ni. Batu Rasulullah menyatakan tadi apa? At-tuhur syatrul iman. Dia adik-adik hanya memberi faham kesempurnaan iman yang dicapai dengan membersihkan kalbi, hati, dari apa saja yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya, kita bersihkan insya-Allah. Dan hias dia dengan benda yang Tuhan suka.
Oleh itu menyucikan hati dipanggil tahliyah. Ya, dipanggil takhalli. Dibaca dengan kha bertitik, takhalli atau takhliyah. Yang bawah tu dengan ha pedas, tahliyah. Dipanggil tahalli. Bunyi dekat-dekat tu, takhalli dengan tahalli. Takhalli adalah sebagai daripada iman. Mana menyucikan, buang benda kotor-kotor. Seperti mana menghiasi ini juga. Setengah iman dah bersih, kita hias, tahalli. Sebagai daripada iman. Dicampur dua tu baru dia dapat tajalli. Baru dibuka, pintu dia dengan Allah Ta'ala. Qalbi bila dibuka dia dengan Tuhan, tak adalah itu nikmat paling besar dalam hidup insan bila dibukakan. Wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila dibukakan kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Tuanku buka pintu, tak besar tuan. Orang nak masuk payah, nak jumpa payah, sekarang dibuka pintu kereta, sila jemput masuk. Seronok tak seronok kan? Sebab dia tengok dia berkenan kan. Dia datang 3 orang ni, tuanku tengok kau ni sendiri. Dia berkenan seorang. Yang lain tu ni macam tengok kau duduk kat luar. Kau buat kerja luar, kau seorang main duduk dalam. Kau kerja kat dalam dekat better dia bukan. Seronok lah. Sebab apa? Dia tengok kelakuan akhlak kawan tu memang berkenan, cantik, bersih orang budak ni. Duduk dalam ni. Yang kau ni koying sikit lagi luar. Kan begitulah, bila qalbi kita cantik, Allah Ta'ala tarik. Dia tarik kita ke hadrat dia. Ya, barulah kita dapat bernikmat, berlazat ruhani kita dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kena masuk jalan ni. Man lam yasluk tariqal qaum lam yajid halawatat tauhid. Wa man lam yajid halawatat tauhid lam yajid halawatal iman, halawatul yaqin wal ma'rifah. Siapa yang tak masuk perjalanan penyucian rohani kaum sufi atau kaum ma'arifin billah yang mengikut jalanan rohani Rasulullah SAW, lam yajid, dia tak akan dapat merasakan halawah kemanisan iman. Siapa tak dapat kemanisan iman, dia tak dapat kemanisan yakin dan ma'rifat. Jadi jalan ini dibincang khas oleh kumpulan ahli sufi yang mengambil jalan Rasulullah SAW. Ya, badan Islam lengkap, jalan sufi ada, jalan fiqh ada, tauhid semua lengkap. Ini satu juzuk untuk membersihkan tempat yang paling besar, tempat tilik Allah Ta'ala. Inna Allah la yanzur ila suwarikum walakinna Allah yanzuru fi qulubikum. Allah Ta'ala tak tilik luar saja, dia tengok dalam tu, betul tak? Baik, sekarang ni masuk yang pertama ni. Sangat suka kepada makan. Siapa yang sangat suka pada makan? Binatang. Sebut slow-slow. Ya, yang suka pada makan, yang tu tak ada otak tu. Otak letak dia makan, dia sapu je. Kerja dia makan. Kan? Kita kerja atas dunia bukan nak makan. Ya, makan tu sebagai keperluan, bukan matlamat. Siapa yang menjadikan matlamat hidup dia makan, asal main kaki 4. Sebab tu orang kafir ni, Allah Ta'ala misalkan dia tu. Orang kafir ni apa tuan sebut dalam Quran? Ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Orang kafir ni dia makan, dia seronok macam mana binatang kaki 4. Sebab taraf dia standard sama dengan kaki 4, bahkan lebih teruk daripada tu. Itu Quran sebut, yang kita sebut. Quran sebut tu, ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Maka kita orang beriman yang diangkat martabat oleh Allah Ta'ala, jangan kotorkan kehidupan kita semacam mana kehidupan orang yang tak beriman. Ya, atau standard jaga dan syarhut ta'am, maknanya sangat-sangat suka pada makan. Bukan tak boleh makan, suka sangat. Dah jadi macam matlamat hidup pula. Penyebab kejahatan paling awal, tengok ya. Sifat sangat suka makan adalah sebahagian dari punca terjadinya segala kejahatan, kerana perut adalah punca terhasilnya segala keinginan syahwat, termasuklah keinginan kemaluan untuk melakukan zina.
Ya, apabila nafsu makan dan nafsu untuk melakukan persetubuhan semakin kuat, mana menjadi matlamat kepala otak dia fikir benda tu maksud ni, lain tak ada. Ia akan membawa kepada keinginan untuk mendapatkan harta, kerana kedua-dua keinginan tidak mungkin dapat ditunaikan melainkan jika ada harta. Ada kita tengok kat konsert, kat kelab malam, kat bar besar-besar tu, orang bawa basikal lah deh. Mana ada, semua kereta menyala-nyala pun. Mana apa dia nak pergi situ kena ada harta. Dia nak berjoli untuk nafsu dia. Jadi bila kena ada harta, dia jadikan matlamat nak seronok, maka harta mesti ada. Dapat cara mana tu tak kira, cara asal dapat. Maka dia tahu lah halal haram tak ada dalam hidup dia lah. Janji dah dapat, dia menipu ke apa ke, dia buat lah kerja dia. Tu sini kita tengok, bila dia nak fokuskan ke sini, banyak bahawa dia akan kegagalan mengurus diri dia dengan Allah Ta'ala akan cacat, ya. Jadi keinginan kepada harta pula seterusnya akan membawa kepada keinginan kepada kemegahan, kan. Dah dapat kemegah, baru senang dapat harta, kan. Kadang-kadang dia orang dapat pangkat-pangkat tu kan dia nak sangat, tuan-tuan, sebab dia balik pangkat tu ada income mudah dapat banyak lain. Projek sauk, projek sakau banyak, kan. Dia sauk sana, dia sakau sana, gaji banyak mana sangat. Atau sanjungan seperti mempunyai pangkat, jawatan, kedudukan, kerana sukar untuk mendapatkan harta melainkan dengan kemegahan. Bila megah pangkat, banyaklah ruang dia dapat, kan. Jadi dia kejar pula benda tu, dan matlamat hidup dia situ je, jauh menyimpang. Orang matlamat kita nak izharkan fakir dengan Tuhan, hidup di dunia nak menterjemahkan kehambaan dengan Allah, bukan menjadi hamba kepada nafsu. Kemudian apabila dia berusaha mendapat harta dan kemegahan dan dia dapat kedua-duanya, maka akan mulalah berkumpul beberapa sifat tercela. Dah banyak, kan. 7 keturunan tak habis makan. Ya, dalam dirinya seperti menunjuk, riak, sombong, takabur, dengki, bergaduh, jatuh menjatuh, macam-macam lah, dan lain-lain. Punca semua sifat tercela itu adalah perut. Punca di perut, kan. Ya, dia nak serasi, nak sedap, dapat perut sedap, akhirnya melarat kerosakan yang berlaku dalam kalbi dia dan perjalanan hidup dia. Maka Rasulullah SAW memuji perbuatan selalu berlapar. Apa maksud berlapar sini? Kurangkan makan dan jangan jadikan makan jadi sebagai matlamat hidup. Sabda Rasulullah SAW memuji perbuatan berlapar. Antara dia, ma min amalin ahabba ilallahi minal ju'i wal atash. Tidak ada amalan yang terlebih disukai di sisi Allah daripada lapar dan dahaga. Ya. Bahkan iza aqalla rajul at-tu'ma muli'a jawfuhu nuran. Apabila seorang mengurangkan makan dan minum, Tuhan penuhkan batin hati dia nur. Sebab itu dalam Naqsyabandiyah, dalam suluk memang kita kurang ke benda itu. Kurang makan, kurang tidur, kurang bercakap, kurang bergaul. Bila kita kurang-kurangkan tu, baru sinaran nur diterang. Ya. Semua diambil daripada hadis Nabi lah. Ya. Kemudian lagi Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul A'mal al-Ju'. Penghulu segala amalan adalah lapar. Ya, sebab bila lapar saja kita kurangkan makan, dalam dia akan terang. Itu keadaan dia. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, al-fikru nisfan nisful ibadah wa qillatu ta'am hiyal ibadah. Berfikir adalah sebagian daripada ibadat. Dan dengan kita fikir, yang pertama fikir apa, tuan-tuan? Fikirkan tentang kejadian-kejadian makhluk supaya kita kenal akan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita fikirkan akan nikmat-nikmat yang terlampau banyak dan kita ambil. Dia akan membawa kita syukur dan membawa dekat dengan Tuhan. Dan fikir yang kedua, kita memikirkan apa? Mematikan pandangan kewujudan makhluk supaya nampak terang wujudullah Ta'ala. Itu kemuncak dia. Ya, fikir dipanggil sebagai mir'ah, cermin. Siapa yang satu hari tak pernah tengok cermin? Ada? Mana ada, dan nak pergi kerja kan tengok cermin. Dapat orang perempuan, dia tengok cermin kan, mentayat. Kan? Di balik pejabat 15 minit tau. Orang dah keluar, dia ajak. Macam-macam. Semua sana semua. Bukan perempuan sini lah, tempat lain.
Sini baik-baik. Ya, komentar ayat lagi. Tu cermin. Jadi kalau tak tengok cermin, kita tak tahu apa yang kesilapan pada tubuh badan kita. Dia pakai baju terbalik ke, butang tak lekat ke, bukan. Begitulah. Bila fikir kita akan nampak, oh sini aku silap, oh banyak dosa. Kita taubat. Ya, banyak laku nikmat, maka kita syukur. Bila kita fikir siapa wujud sebenar, hakikat dia, baru kita tawajuh hati kepada dia. Itu fikrah. Ya, itu. Habis. Dan sikitkan makan tu ibadat. Ya, kita buat sikitkan makan, kurang makan bukan ke diet. Kes ibadah. Dapat pahala lah. Kalau nak diet nak apa tu tak dapat apa kan. Dan lagi sabda Rasulullah, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran. Tu. Seafdal kamu indallah di sisi ta'ala atwalukum, orang yang paling panjang, ju'an lapar wa tafakkuran. Dia banyak berfikir dan banyak apa? Banyak lapar, mana kurangkan makan. Wa abghadukum ilallah, dan orang yang paling Tuhan benci kepada kamu siapa? Kullu akulin, orang yang kuat sangat makan, syarubin, kuat minum, naumin, kuat tidur. Ni tiga badik ni. Akul, kalau kita bahasa dalam bahasa Arab, dia ada sirah mubalaghah atau wazan fa'ulun. Akulun atau wazan fa'ulun. Mana sirah mubalaghah, mana makna di dalam. Akul mana cukup kuat makan, banyak makan. Orang sikitkan makan, dia sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Kan? Dia baca terbalik. Syarub, kuat minum. Kalau minum dia kat Terengganu kan. Kita punya orang Madura di Terengganu. Dia satu jenis satu restoran, nama dia restoran Bapok. Kita ingatkan Bapok, rupa Bapok, gerak besar. Gelar tu kecil sikit daripada beldi. Dia minum tuan-tuan macam kebau betul. Oh pak, ya Allah, sedih tengok. Ngeri tengok dia minum kan. Kita masa mengaji di Patani dan tuan guru kata kita belajarkan kurang makan. Kalau pergi jemputan kan, anak murid semua tak dibenarkan makan nasi dalam pinggan. Makan nasi dalam piring aja. Sikit. Kau ngaji beramal lah, dia kata kau makan, kau mengaji turun sikit, kau makan dalam pinggan, kau makan, kau menggadak. Ya, Tok Guru jeling, siapa makan dalam pinggan memang kena marah. Dan makan piring sikit pula, kulat. Lawan nafsu kau, nyak aja. Dia ada down, bila nafsu down, nur kita kuat. Kan? Makan sikit tuan-tuan ni. Syarub, naum, kuat tidur. Dia kuat, biar tidur. Tidur paling suai dalam kelas, tahu? Depan kitab tidur. Berat kerja. Orang cerita kalau dia tidur kan jangan kejut kan. Besok anda balik tinggal seorang-seorang kat surau. Anda balik. Naum. Tiga benda ni bila kita kerat saja, ya, kita punya pick up dalam akan kuat. Rohani kita akan kuat. Nur dia akan terang. Kita akan dapat cantik, pemikiran dia cantik, ya, gaya hidup dia pun cantik, ya. Cantik tu mana apa? Mardatillah, di dalam keredaan Tuhan sentiasa. Ya, baru dah cantik kehidupan ni. Itu pun kena kelawat. Nafsu memang dia nak kuat makan, kuat tidur kan. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man mala'a ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih hasba bana Adam lukaimatun yukimna sulbah. Tidak adalah satu tempat yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam daripada mengisi perut. Akal kita isi dengan ilmu, cantik. Tabung kita isi tabung derma, cantik, boleh buat penguanan kerja-kerja agama, ya. Tapi benda yang tak cantik isi dalam perut punya makan. Adalah cukup untuk anak Adam dengan beberapa suapan yang membetulkan tulang belakang. Maksud dia apa? Kita makan sekadar untuk menjadi sebab kehidupan saja. Makan sebab hidup, bukan hidup nak makan. Itu maknanya, ya. Allah. Itu kelebihan banyak, ya. Iaitulah dalam mensedikitkan makan. Apa maksud dan? Bila kesedikit makan, yang nak makan banyak ni siapa? Nafsu. Bila kita perang dengan nafsu, dia nak banyak, kita sikit. Jadi kita berperang. Bila perang dengan nafsu, nafsu dapat ditombangkan, barulah kita akan rasa sedapnya mendirikan, ya, rumah ubudiyah kita dengan Allah Ta'ala. Kehambaan tu cantik, tegak. Tu. Jadi bila kita apa, dapat tombangkan dia. Sebab khuruju minan nafsi yang ni'matul uzmah wa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Dapat keluar pada nafsu tu satu nikmat paling besar, sebab dia hijab antara kita dengan Tuhan. Jadi unsur nafsani tadi kita kerat, insya-Allah
rohani kita akan lebih mantap, lebih kemas, lebih terang, lebih cantik, lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Kemudian kalam Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ma syaba'a Rasulullah salasata ayyam yatiba'an min khubzin burrin hatta madha li sabilih. Rasulullah SAW tidak merasa kenyang selama 3 hari dan ma syaba'a, tidak kenyang Rasulullah SAW salasata ayyamin tiba'an, betul-betul. Hari ni kenyang, tak ada. Kita pula setiap tahun kenyang, agak-agak puasa Ramadan ni. Ya, kalau tidak terus street kenyang, perut ketat macam batu. Rasulullah tambat perut dia dalam dengan batu. Kita pula perut kenyang macam batu. Betul, nak ikut sunnah Nabi, nak dapat nur Rasulullah. Dan Sayyidina Jabir kata apa? Tengok tu. Jadi Rasulullah tak pernah kenyang, mana 3 hari tibaan, berturut-turut maknanya. Dengan roti biasa dia makan, khubzin burrin. Roti jenis apa daripada jenis yang mahal tak? Ya, cukup dengan roti dengan gandum biasa je, tepung kasar je. Kita makan dah banyak, tepung pula tepung bermutu tinggi, bertapis. Makan kita gurun tuan-tuan ni, kalau tengok dengan Rasul, Masya Allah, jauh. Tu. Sebab Allah Ta'ala dalam satu hadis rela memasukkan hamba ke syurga dengan kurang amal. Dengan sebab apa? Sebab dia reda dengan kurang rezeki. Atas dunia Tuhan beri rezeki kurang, tak apalah, dia reda. Orang macam ni Allah kasih. Kalau dikurang amal pun dibuat yang wajib, sunat sikit-sikit pun bolehlah masuk syurga aku, Tuhan kata. Ya? Tapi dia tak nak, terbalik. Amalan dibuat sikit, rezeki nak banyak. Kerja malas, upah nak besar. Itu tak boleh. Itu tak kena cara maknanya. Inna yawmal khandaq nafiru fa'aradat qudiyatun syadidah faja'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu hazihi qudiyah, ya, qudiyatun aradat bil khandaq faqala ana nazil summa qala wa batnuhu ma'subun bil hajar. Allah. Sesungguhnya kami semua pada hari perang Khandaq menggali parit tu kan, 1000 orang lebih tu gali parit. Strategi yang diberikan oleh Salman Al-Farisi ketika itu umur dia 18 tahun dan dipakai oleh Rasulullah SAW. Tu. Ia terhalang, ialah gumpulan tanah yang keras. Ya, maka pada sahabat datang kepada Nabi SAW, ya, telah keras ini menghalangkan usaha kami membelah parit. Maka Nabi bersabda, akan aku turun. Kemudian baginda berdiri dan ketika itu perut baginda diikat dengan sebiji batu untuk menahan lapar. Ya, bayangkan, muttafaqun alaih baina Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Rasulullah terpaksa tambat perut tu, lapar tadi. Dalam keadaan lapar, Rasulullah pergi pecahkan batu yang sahabat tahu nak pecah. Dia panggil batu kapal. Besar tu. Entak tak pecah, entak tak. Rasulullah datang entak sekali je. Pam, berkecai habis. Itu kekuatan Rasulullah tu 70 orang punya kekuatan. Rohani tak saya cerita lah, fizikal pun Rasulullah aku kuat dan tu dia hentak sekali, berkecai terus. Itu dalam perang Khandaq. Maka bila perut Nabi tu ikat, jadi sahabat maknanya apa? Tak sanggup tengok. Jadi sahabat pun seorang tu dia berlari balik rumah dia, ada seekor kambing kecil dan ada segantang syair yang kasar, tepung kasar. Dia suruh isteri dia buat roti dan masak lauk. Bila masak lauk dah siap, dia pun bisik, laki dia bisik pelan-pelan dekat Nabi, ajaklah 2-3 orang kan, temankan Nabi makan. Nabi pergi istihar, ajak semua mari kita makan. Macam tu kan. Kita sembelih 2 ekor ayam, tiba-tiba orang ajak satu kampung. Wah, maut kata ni. Bila ni kata kan. Rasulullah faham dah tu. Keadaan air muka tuan rumah tu kata susah atau tak cukup. Rasulullah kata nanti dulu. Biar aku sendiri yang membahagikan makan. Tuan rumah ajak Rasulullah nak jamu Rasulullah. Rasulullah pula dia lebihkan sahabat. Dia nak makan sahabat dulu. Ini panggil al-isar, melebihkan orang lain. Itu akhlak Nabi SAW. Nabi buka piuk tu, Nabi bagi keping roti, Nabi cedok, Nabi bagi sampai habis semua makan 1000 orang lebih sikit, kenyang. Rasulullah buka piuk, tak luak kan. Tak luak sikit pun. Gulai tadi tak luak, roti tadi pun tak luak. Itu dipanggil mukjizat Rasulullah SAW. Dah banyak benda ni berlaku begitulah. Ada seorang sahabat tu Rasulullah doakan dia punya tamar tu. Dia makan-makan berbulan, tengok-tengok tak luak, tengok tak luak. Akhirnya dia sukat. Dia sukat, lepas tu baru luak. Bila luak tu dia pergi jumpa Rasulullah SAW, dia cerita, Rasulullah kata kalau kau tak sukat sampai kau mati tamar tu tak habis.
Ya, atau semua mukjizat baginda sallallahu. Ya, makan sedikit cukup dengan angka yang banyak. Kita makan banyak tak cukup seorang. Terbalik, sebab kepala kita terbalik ke bawah banyak. Kaki ke atas. Bila kepala ke bawah, kaki ke atas memang jalan tak betul lah jawab dia, maksudnya itulah tuan. Itulah akhlak Nabi. Sebab kita perlu banyak mengkaji sirah nabawiyah. Baca sirah-sirah Nabi, kita tengok sirah sahabat, oh Masya Allah, kedahsyatan hebat dia orang ni punya keimanan, makrifat dia terlampau tinggi dan mereka mengambil dunia, tapi mengambil dunia itu terlalu sederhana saja, ya. Sebab mereka melebihkan benda yang lebih besar. Ialah urusan yang kita nak hadap lebih besar besok. Nak balik, bukan nak balik pergi datang balik tak, tinggal terus dunia ni, ya. Menghadaplah suatu suasana alam yang lebih besar, yang lebih mencabar di sana besok. Kemudian summa qala wallahu a'lam. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali yang paling ringan di dunia itu ialah meninggalkan salat? Yang paling ringan di dunia ialah meninggalkan salat. Ini kena baca awal, itu dia terkejap-terkejap ni. Tajuk apa perbahasan, apa qarain ayat. Baru kita boleh tangkap maksud itu, ya. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali yang paling ringan di dunia ialah meninggalkan salat, ya. Meninggalkan salat benda yang paling ringan. Apa maksud dia? Dia banyak maksud itu, ya. Meninggalkan salat merasa ringan bagi siapa? Bagi orang-orang yang ahli nifak. Dia tak ada rasa apa pun, dan tinggal salat tu besar, tapi dia rasa ringan. Ibarat orang munafik. Orang munafik ni, ya, dengan orang beriman lain. Orang munafik ni dosa besar dibuat macam lalat dilap di hidung di minggu kuih saja. Kalau orang beriman tak, dosa tu dirasa macam gunung nak empak dia, berat besar. Itu kedudukan menandakan apa? Keimanan seseorang tu lemah apabila dia merasa ringan dalam meninggalkan amal saleh. Itu maksud ini. Kalau orang beriman tak, orang beriman dia rasa seronok dengan amal, dia rasa takut. Ya, man sarrah hasanatu wa sa'atu fa anta mu'min. Mereka yang merasa gembira dengan amal saleh dan bila meninggal amal saleh rasa berat, takut, sebenarnya orang tu cantik iman dia. Itu maksud dia. Jadi kalau dia tinggal sembahyang dia rasa ringan, itu beratlah. Yang kedua, waliullah dan kekasih Allah. Adakah apa perbezaan waliullah, kekasih Allah? Wali bahasa Arab, kekasih bahasa Melayu, sama je lah. Ya, semua wali itu ada wali am, ada wali khas. Kalau wali am, kullu mu'min awliya, kata Imam Syafi'i kita. Tiap-tiap orang mukmin semua itu dipanggil waliullah. Wali dengan mana Allah Ta'ala kasih. Ada pun di sini wali yang dimaksudkan dalam pembahasan makrifat ialah waliul khas, ya, bukan wali am, ya. Jadi wali khas mana orang yang telah menjejaki maka makrifat yang khassah, iaitu dia duduk dalam tauhidul khas. Dia mengenal Tuhan bukan dengan dalil burhan, tak. Dia mengenal Tuhan naik atas dengan syuhud dan musyahadah, murakabah, bizauq, wijdan, syuhud wal ayan. Itu perbezaan antara wali am dengan wali khas, ya. Jadi ada tiga lah. Satu lagi wali apa? Wali nikah. Satu lagi itu wali nikah, itu tak masuk sini, ya. Yang ni wali am, wali khas. Wali am tiap-tiap orang beriman itu dia panggil wali, mana kekasih, ya. Ada pun lagi satu tu wali yang kita bahas, itulah orang yang tersingkap makrifat sebenar dengan Allah Ta'ala. Bila tu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina Muhammad fa inna khaira kulluhu bi yadika anta min alhamdulillah subhanakallahumma. Yeah.